8 dan 9. Dan dia bau dulu. Masa tu saya tak terbau lagi lah, duk fokus dengan Maman pasal batuk. Tiba-tiba dia angin tolak, bau bangkai tu start je. Dia benda tu jadi dalam time sikit mata. dalam satu masa. Kami lebih kepada takut manusia, tapi kami dah masuk dalam tu memang tak ada manusia pun. Sebab setakat ni kita pernah jumpa juga yang macam apa? Orang panggil apa tu? Orang kata tek. Apa? Bukan gelandangan. Gelandangan yang tak ada umur. Gelandangan. So dia orang kan ada yang jawab salam, ada yang bagi kami masuk ke tempat tu. Tak kacau. Jadi kalau dia bukan kalau orang kata apa? Kalau betul tu orang, dia akan jawab. Dia akan jawab tu. Jadi kami pun kata suspend lah dengan orang. Kami duduk tengah-tengah dan berhadapan pada bunyi yang batuk tu. Sebab kami dengar arah sana. So kami di balik tembok tu ada rasa macam something kan. Jadi lepas tu kita dengar bunyi tapak kaki. Tapak kaki kali ni dia bukan macam sama-sama macam kita dengar macam binatang. Kali ni dengar tapak kaki tu jelas. Tempat dah bergaul. Dia macam tutup dia lari. Saya belakang, saya depan dia, sekeliling kami sampai orang kata slide lah kan. Takut perjenayah ke apa. Tapi dia bunyi dua kali ya. Dua kali. Dua kali. Sampai kami jalan ke depan sikit, masih ada bunyi ketepung ke depan tu macam biasa. Sampai tu kami tiga letak kamera. Dan kita nak tunjuk orang dan kita bukan yang buat apa-apa pun, nak buktikan yang kita memang P3. Kita baru explore, belum buat seorang. Kalau buat seorang tak tahu lagi tempat dia nak. Kami geng, kami akan sentiasa ada bertiga, kecuali ada peserta uji nyali dan kru ada kru.